Petang ni kita tak akan lama. Saya just nak reviewkan dekat you all. Saya nak tunjukkan dekat you all keadaan di dalam banglo ini sendiri. Yang kerana saya mendapat satu gangguan. So untuk petang hari ni saya akan membawa anda kembali ke sini untuk kita mengenal pasti lagi sebenar-benarnya apakah yang ada di sini. So kita tengok pada malam hari ni bagaimana pula. Ada tak yang datang menyapa kembali saya? Terima kasih sahabat-sahabat yang saya amat kasihi. Terima kasih di atas perkongsian anda. Terima kasih juga di atas rezeki anda kepada saya dan juga rakan-rakan kita yang lain. Semoga asbab daripada perkongsian anda akan didatangkan dengan 1001 kebaikan. Oh, ni ada buah letup-letup. Kawasan di sekeliling banglo ni memang sangat cantik sebenarnya. So dia ada berbukit sedikit lah. Tetapi kedudukannya betul-betul di Jalan Mati sebenarnya. Okay, so pada petang hari ni kita hanya bersantai-santai sahaja untuk melihat-lihat. Okay, so kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina.